Dengar baik-baik. Kalau kita nak semayang, tak boleh duduk. Wajib berdiri. Nabi kata, salli qa'imah. Wajib berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idah. Tetapi, jika kamu sakit atau cedera, tak boleh berdiri, boleh semayang duduk. Duduk di mana? Duduk atas latar, bukan atas kursi. Okey? Tak boleh duduk atas kursi sakit, baru boleh semayang atas kerusi. Faham lagi? Kena faham dulu. Bila semayang atas kursi, rokok lagu mana? Rokok ni kena faham. Pasal apa mu semayang atas kursi? Tak boleh berdiri. Kalau tak boleh berdiri, boleh semayang duduk. Dan nak semayang nak rokok, boleh tak rokok macam biasa? Boleh. Wajib rokok macam biasa. Boleh tak sujud macam biasa? Boleh. Wajib sujud macam biasa. Turun sujud, naik mula atas kursi. Kerana kursi itu ganti berdiri saja. Faham? Kerana apa? Kerana mu yang boleh duduk ni ialah kerana tak boleh berdiri. Bukan kerana tak boleh rokok. Kena ingat gini. Kalau ada satu benda yang kita tak boleh buat, hak lain boleh buat, hak lain wajib buat. Hak tak boleh buat saja dilonggarkan. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kaedah kita, benda yang mudah tidak digugurkan walaupun ada satu benda yang payah. Yang payahnya bagi kita ialah berdiri. Kenapa digugurkan rokok? Wajib rokok macam biasa. Dah bila kata boleh rokok tunduk saja, tak boleh nak bangun rokok macam biasa. Jadi sembang pula ke bawah. Maka boleh rokok atas kursi dengan isyarat. Tak boleh turun sujud bawah, maka baru boleh sujud atas kursi, rendah sikit tunduk daripada rokok. Jelas lagi? Mudah saja. Inna din yusrun, agama tu mudah. Cuma jangan awak mudah-mudah, awak pada tahu. Faham?